Sekarang dekat pasaran negara kita dah banyak brand-brand kereta yang baru ataupun yang bukan Jepun atau bukan brand tempatan. Selain daripada brand-brand China, kita juga banyak brand-brand dari Korea, iaitu antara favourite kami semestinya adalah Kia. Ini adalah Kia Sportage generasi yang terbaru dan ini adalah dia punya SUV C segment. So maknanya lawan-lawan dia adalah seperti Honda CR-V dan juga Mazda CX-5. Jadi untuk video ini saya ada model 1.6 turbo 2-wheel drive high dan nak tengok best ke tak best sebenarnya SUV Kia ni compare dengan lawan-lawan Jepun dia. Annyeonghaseyo, Muklis Indah. Baik, untuk pasaran Malaysia, Kia Sportage ni adalah berdasarkan model generasi yang kelima, tapi malangnya ini bukan model facelift yang terbaru sebab yang tu baru je launch dekat Korea lewat tahun lepas. Sebab ni kita dapat versi yang pre-facelift, tapi sekali tengok dia memang nampak sangat-sangat model, masih lagi sangat fresh walaupun kereta ni dah 2-3 tahun sebenarnya. Okey, Sportage ni essentially adalah kembar Kia bagi model Hyundai Tucson yang kita dah try sebelum ni. So maknanya dia punya size apa semua lebih kurang sama dengan Tucson, dan untuk model kat Malaysia ni kita dapat model yang long wheelbase. So maknanya dia punya panjang dengan jarak lebar tu dia agak besar, sama besar dengan Honda CR-V in fact. So di mana dia memang saing dengan model Honda CR-V baru. So walaupun nampak kecil kat depan, kereta ni besar dan panjang sebenarnya. Seperti mana model-model Kia yang lain yang sedikit baru, Kia Sportage ni dia memakaikan design language yang dimakai sebagai Opposites United berkata Mak Saleh, dan dekat depan anda boleh tengok dia punya design sangat-sangat striking dan sangat-sangat jahat bagi saya. Okey, dekat depan kita ada Tiger Nose punya front grille, ni memang Kia punya signature design language, tapi yang best kereta ni sebenarnya dekat tepi sebab nampak yang betul N ni hanyalah DRL saja. Dia punya lampu sebenarnya dekat sini. So dia bentuk diamond sebenarnya. Dia projector LED headlights untuk spek ni. Dan juga kita juga ada sedikit kemasan warna silver juga warna hitam. So maknanya dekat depan ni dia nampak sangat sukan dan sangat berbeza dari model-model SUV C yang lain kat luar sana. Okey, untuk tayar pula, Sportage untuk model 1.6 turbo high ni dia pakai rim 18 inci. Ya, tak sebesar macam setengah model kat sana dia pakai 19. Tapi bagi saya untuk saiz kereta ni dia still nampak okey. Dan lagi satu, murahlah sikit nak tukar tayar, 18 inci je kot. Okey, dari segi side profile dia anda nampak kereta ni dia sebenarnya sekali tengok memang nampak macam SUV biasa, tapi bila dua kali tengok dia nampak sangat-sangat sporty sebab dia punya roofline kat depan ni dia agak-agak rendah jugalah, and then dia punya shoulder line anda perasan dia start sini straight je, tapi bila sampai dekat C pillar ni dia menaik ke atas. So dia bagi macam illusion bahawa kereta ni nampak macam coupe SUV, tapi sebenarnya tak, dia SUV biasa. So bumbung dia masih lagi tinggi, so space dalam masih okey. Dan untuk bahagian belakang macam biasalah, dia nampak agak cantik sebenarnya. So dia ada roof mounted spoiler, lampu LED penuh, dan bawah ni adalah sedikit jajan-jajan dia bagi macam diffuser plastik apa semua ni. Tapi kalau anda perasan dia tak nampak exhaust sebab tak macam ada kereta brand tu, aku tak sebut nama dia tak pakai fake exhaust lah. Yang ni kalau nak exhaust dekat dalam, so taklah bagi barang-barang fake. So baik tak bagi terus. Okey, untuk bahagian dalam Kia Sportage anda boleh perasan nampak kereta ni dia rasa macam kereta-kereta Jepun jugalah sebab dia masih lagi banyak kekalkan butang-butang dan sebagainya. Tapi at the same time dia masih lagi nampak sangat premium dan dia masih lagi high tech. Dan overall design bagi saya suka dia punya front desk. Dia tak nampak macam outdated macam model Tucson dan juga Santa Fe. Dia masih lagi nampak baru dan nampak sangat-sangat fresh. Okey, tak apa macam biasa. Dekat depan kita ada dua skrin 12.3 inci, satu untuk instrument cluster full color tapi HUD tak ada. Dan kita juga ada infotainment. Infotainment dia ni wireless, Android Auto, Apple CarPlay, tak payah tunggu update, tak payah tunggu nak standby apa-apa, dia memang dah siap ada. Dia pakai okey, dia punya connection pun seamless, tapi dia adalah sikit-sikit lag at times, tapi still boleh pakai dan dia rasa sangat familiar, macam bawa kereta Carnival pun ada. Okey, yang satu benda saya suka untuk kereta ni adalah dia punya dekat control panel sini. Anda nampak sekarang kan dia tengah tuntut yang control untuk infotainment, ada phone button lah, nak next lagu, nak adjust volume. Tapi kalau anda tekan dekat sini, dia terus tukar untuk climate punya setting, untuk aircon punya setting. So maknanya dia boleh adjustable, nak adjust media boleh, nak adjust oil cam boleh. Bagi saya benda ni sangat-sangat smart sebab dia tak naklah letak butang banyak sangat nampak serabut untuk both aircon dan juga media. Tapi at the same time bila dia buat macam ni boleh nak tukar-tukar. So bagi saya brand Jepun dengan brand China boleh belajar something lah dengan Korea. Tak naklah nak semua benda kena pakai skrin, tapi at the same time tak boleh nak letak butang banyak sangat nampak serabut. So yang ni nampak sangat clean, nampak sangat nice dan senang untuk diguna. Okey, selain daripada itu of course kat center console kita ada dua USB charger port, ada 12V socket, dan kita juga ada gear shifter ni dia bentuk bulat macam tombol macam ni. Saya tak suka sangat, tapi dalam pakai okey lah, sama juga untuk butang dan juga dial untuk drive mode selector and everything. Okey, kursi dia saya nak komplain sikit sebab power adjustment untuk driver saja. Dia pakai leatherette, rasa okey, it's quite premium rasa dia, tapi malangnya dia tak ada ventilated function macam kereta-kereta China yang lain lah. So ada kurang sedikit lah. Dan dia punya steering wheel dia macam biasa, banyak butang untuk ADAS ada, untuk infotainment ada pedal shifter lagi. Ada pakai kereta DCT kena pedal shifter. So overall cabin ni bagi saya dia memang blend perfectly. Dia rasa modern
Tapi at the same time, dia masih mengekalkan ciri-ciri driver-centric. Contoh banyak butang dan semua benda lah ni. Control memang dekat dengan driver. Sebenarnya dia tak adalah rasa alien sangat macam bawa kereta-kereta EV sekarang yang screen sebiji je kat tengah. So overall bagi saya good job. Tapi sayang untuk model Two Drive ni, dia tak ada speaker Harman Kardon macam yang model All-Wheel Drive. Itu je kurang. Kalau ada speaker yang tu, lagi suruh. Kira sekarang berada di tempat duduk belakang Kia Sportage dan tengok mak I luah melut. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, ini adalah model long wheelbase. So wheelbase dia panjang sedikit. So as a result, space kat sini dia memang tak kedekut langsung lah. Okey, kursi depan dah ikut saya punya driving position. Saya tinggi 175 cm, berat biarlah rahsia. So anda boleh nampak legroom berlambak 1, 2, 3, hampir-hampir 4 penumbuk lagi. So at least ada sekaki lebih space. Headroom pun sebenarnya not bad, walaupun dia punya bumbung nampak macam sporty kat luar. Tapi saya pakai songkok pun dah lepas lagi. Banyak lagi ruang untuk bumbung. Dan dia punya seat angle tu bagi saya is quite nice lah. Dia tak adalah terlalu tersana, tapi at the same time anda rasa relax. So dengan kaki position bagi saya sangat-sangat selesa lah. Okey, selain daripada itu anda perhatikan kereta ni dia punya center tunnel dia masih lagi ada. Tapi dia tak adalah tinggi melaut sangat macam 4x4 SUV. So maknanya 3 orang nak duduk belakang insya-Allah masih lagi boleh kautim. Okey, selain daripada itu of course kita ada aircon vent 2 dekat sini. USB port ada 2, USB-C tau, bukan USB-A. Dan juga kita ada tempat-tempat sangkut barang. Kalau anda pergi bazar Ramadan ke pergi rumah orang, nak sangkut sini, nak sangkut rendang, nak sangkut lemang apa semua tak ada. Kita ada 1, 2, 3, 4 tempat sangkut. So insya-Allah tak ada masalah. Sini pun boleh sangkut lagi. Ada 5. So overall space dia memang berlambat dan tak lupa juga boot space dia pun agak besar. As standard 591 liter, one of the biggest dalam segmen dia. Dan kalau lipat silap-silap beribu liter ada. So nak bawa anak gajah pun insya-Allah kereta ni tak ada masalah. Okey, dari segi terang kuasa Kia Sportage untuk spek Malaysia dia ada 2 enjin saja. Dia tak ada hybrid, dia semua fully petrol. Yang ni yang bersih high spec, dia pakai enjin 1.6 liter 4 silinder TGDI Gamma 2 engine, iaitu enjin sama yang dipakai pada model Hyundai Tucson. Power dia berapa? 177 horsepower dan juga 265 Nm torque. So maknanya dia memang sama-sama level dengan Honda CR-V Turbo dan juga lawan-lawan dia yang lain lah. Okey, untuk gearbox dia pakai gearbox 7 speed DCT dan menurut Kia Malaysia, ini saya jumpa dalam website dia cakap yang ni dia pakai wet clutch bukan dry clutch macam model Tucson yang CBO. So maknanya memang dia dah localize sebab kita tahu dry clutch dekat Malaysia memang rabak lah pakainya. Untuk wet clutch, so maknanya untuk DCT masih lagi okey. Kita dapat front wheel drive model, so of course dia punya power delivery dia dekat tayar depan sahaja, dia tak ada all wheel drive. So in terms of powertrain dia memang sama-sama level dengan model Honda yang Turbo. Tapi dah kita sembang, yang ni lagi sedap dah Honda ke tak? Jom kita bawa. Okey adik kakak, sekarang kita tengah bawa Kia Sportage ni. Okey, kita start dengan benda buruk dulu. Okey, satu benda yang saya tak suka kereta ni, dia punya turbo lag dan juga dia punya DCT lag awal-awal tu dia memang sedikit banyak lah. So maknanya bila nak start tu, bila contoh dekat traffic light, dia akan lambat sikit nak shift. So dekat gear 1, 2, 3 ni, dia punya shifting pattern dia macam pelik sikit. And then ada sikit turbo lag. So maknanya kalau contoh kalau macam anda nak panjat parking kereta kat apartment ke dekat mall, dia memang ada semput sikit sikit. Tapi bila dah bawa cruising speed, dah bawa 60-70, kereta ni rasa memang sangat-sangat smooth. Dia punya power delivery dia linear, cool je. Dia punya shifting dia pun okey. Of course bila nak overtake dia memanglah dia merau sikit, sikit. Dia macam standard lah. Dia ada sedikit, masih lagi ada sedikit turbo lag walaupun tak teruk macam Hyundai Tucson. Tapi bila dah atas highway, kereta ni memang berdesuk. Dan untuk higher speed pun, dia kereta ni bagi saya power dia memang cukup. Maknanya 177 horsepower dengan 265 torque, kereta besar ni memang cukup. Tak perlu sampai 200 lebih. Tapi bagi saya kalau sekiranya Kia Malaysia decide nak bawa model yang hybrid, saya rasa yang tu memang lagi rasa sangat-sangat smooth lah. Sebab yang ni pun dia lower end je yang teruk sikit, tapi bila dah bawa okey. Tapi benda yang paling best untuk kereta ni sebenarnya adalah dia punya ride handling. Dan boleh saya cakap, saya berani cakap, dia rasa dia seakan-akan bawa kereta Jerman. Dia tak rasa macam kereta China, dia tak rasa macam kereta Jepun kereta. Dia memang rasa sangat-sangat mak saleh dia pun. So okey, satu benda, steering dia rasa sangat solid. Dia still pakai electric power steering. Bila kita sekarang semua pakai EPS, tapi dia punya feel dia tak rasa terlalu ringan macam kereta EV dan kereta China yang baru-baru ni. Tapi at the same time, dia still smooth. Dia rasa effort, dia tak ada rasa keras macam mana bawa kereta zaman-zaman dulu yang pakai tak ada power steering. So dia rasa smooth, rasa confident, rasa solid dan juga dia kena ngam juga dengan dia punya ride handling. Okey, kereta ni kita tahu, walaupun saiz dia besar tapi dia punya bawa dia agak lincah sebenarnya. So maknanya nak main tang corner highway apa semua tu, dia rasa nimble. Macam bawa kereta Axia apa, macam bawa kereta Ativa lah. Dia still SUV, so maknanya kalau tak corner, anda still rasa sedikit body roll. Tapi dia dah setting kan, maknanya dia sangat balance. Comfort pun not bad untuk kereta ni. So maknanya walaupun jalan Malaysia yang entah apa-apa ni, kereta Korea ni dia boleh bawa still sedap.
In terms of NVH pula, angin je lah standard lah. Bila dah bawa kereta 1314, dia ada dari sikit bunyi angin. Tapi tayar memang tak beri langsung. So dia pakai tayar hangkut ni bagi saya cukup best. So in terms of overall, bagi saya kereta ni, kalau anda nak rasa pakai bawa macam pakai kereta Jerman tapi bajet tak kencang, boleh try kereta ni. Tak jaya, pergi test drive. Sedap kereta ni, sayang. Okey, sekarang kita nak sembang pasal ergonomik. Sebab macam saya cakap tadi, untuk kereta Kia ni, dia masih mengekalkan ciri-ciri kabin yang sangat ergonomik. So maknanya segala magnetic control yang related dengan driving, dia masih lagi pakai dedicated button ataupun ada control yang khas lah. Maknanya tak perlu nak scroll sangat skrin bersorga-dabak, tak macam kereta-kereta EV modern kat luar sana lah. Bagi saya benda ni penting untuk driver-driver otai-otai kat sana yang dah biasa bawa kereta sagar 5-60 tahun. So bila dia bawa kereta modern macam ni, dia tak adalah rasa terpencil ataupun rasa terpinggir lah. Kesian juga orang tua kadang-kadang kan. So maknanya benda ni bagus sebab dia tak mengganggu driver, dan at the same time dia still modern. Dia tak ada rasa lapuk sangat. So itu yang benda yang saya suka dengan kereta Hyundai dan juga kereta Kia. Okey, dah sembang pasal tu. Okey, sekarang in terms of safety pula. Of course, kini kereta Kia segala magnetic safety ADAS function semua ada. Adaptive cruise control, dia panggil smart cruise control, ada blind spot monitor, ada emergency braking, cross traffic alert apa. Tapi saya suka kereta ni lah, dia punya blind spot view camera. Dia tak macam ada satu brand Jepun lagi satu dia bagi sebelah aja. Yang ni tak, dia bagi dua belah. Anda paksa je sini kanan sini kiri, dia akan display dekat instrument cluster, nampak blind spot kiri kanan. So maknanya benda ni kalau anda nak bawa dalam town, kokok lah sekarang kan mak rempit kan bawa motor macam tak apa-apa. So benda ni sangat membantu, dan inilah salah satu benda yang saya sangat suka dengan kereta Kia dan juga kereta Hyundai. Brand lain dia kedekut sikit pun, dan ini dia bagi kiri kanan. So memang best. Dan seperti itu, ADAS function semua okey, dia punya ACC pun not bad. Walaupun dia tak sebest macam Volvo ke apa, bagi saya Volvo is still the best, tapi yang ni masih lagi boleh pakai lah, no problem, not an issue. Okey, dia punya standard equipment okey, airbag ada 6, dan yang paling penting kereta ni dia dah ada immobilizer. Sebab kita pernah dengar case dekat US, banyak model Hyundai dengan Kia dia tak ada immobilizer. So maknanya kalau orang nak curi kereta tu senang. Contoh kunci tak ada, kalau kereta dah start nak matikan walaupun kunci key fob dah jauh, dia masih lagi boleh pakai. So banyak kereta ni dia dah ada immobilizer, so maknanya lagi sedikit selamat lah untuk safety. So not an issue. Dan paling penting kereta ni nak jalan jauh pun best, TPMS ada, tayar spare ada. So pancit tepi jalan, insya-Allah no problem, anda akan terselamat, tak perlulah nak naik towing dan sebagainya. So overall safety memang best, dan bagi saya untuk ergonomik kereta ni saya sangat suka. Ini adalah satu benda yang saya sangat suka dengan kereta Korea, sebab dia modern tapi at the same time dia rasa sangat driver centric. Okey, secara keseluruhannya saya dah bawa kereta ni untuk beberapa hari, dan saya boleh cakap Kia Sportage untuk model CKD yang terbaru ni, dia punya spek, dia punya bawa apa semua, saya boleh cakap memang boleh, bukan setakat boleh lawan dengan brand-brand Jepun, mungkin saya berani cakap dia lagi best sebenarnya berbanding dengan kereta-kereta Jepun yang saya dah try sebelum ini. Dan harga dia sebenarnya not bad, sebab untuk model 1.6 turbo high two wheel drive ni, harga dia dah sama-sama kaleng-kaleng dengan CX-5 dan juga CR-V, iaitu pada 176,889 on the road sahaja. Nah, anda kena ingat Kia sekarang untuk Malaysia dia dah under bermas auto. So maknanya untuk warranty dia memang tak kedekut. Dia bagi standard warranty untuk kenderaan 5 tahun ataupun 100,000 km tuan. Tapi yang paling penting anda juga dapat 5 tahun ataupun 100,000 km untuk free schedule maintenance. So maknanya apa? Anda pergi service center, drop kereta nak servis, tak payah keluar duit 1 sen pun, dia akan sortedkan servis semua free untuk 5 tahun yang pertama. So memang dia punya ownership experience dah memang level-level kereta konti lah, macam kereta Jerman lah, hantar servis center tak payah bawa beg duit pun tak apa, hantar je kereta, memang tak perlu bayar pun. Tapi mungkin ada setengah orang komplain sebab bang, kereta ni dah macam nampak outdated, sebab yelah, sebab kita dah tahu Kia Sportage dah ada versi facelift dekat Korea tahun lepas. Tapi bagi saya, even yang tak facelift pun bagi saya dia masih lagi nampak segar, masih lagi nampak baru, dan dia tak nampak macam kereta lama lah, sependek kata je. Especially kalau anda letak sebelah-sebelah dengan kereta Jepun, bagi saya yang ni lagi dapat futuristic, lagi nampak fresh. So kalau kat luar sana, kalau anda ada duit rezeki lebih sikit, kalau nak try beli kereta baru, apa kata salahnya try lah sekali-sekala beli kereta Korea pula. Ni asyik-asyik beli Jepun je, beli kereta lokal je. Kita try something different, bak kata orang Kuala. Sedang kalau anda tak try yang saya kaya, pergi test drive, confirm anda suka.